Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang hadis Nabi SAW, yushiku an yakuna khaira malil muslim ghanaman yatba'u biha sa'afal jibal. Hadis tu yang maksudnya lebih kurang, akan tiba satu masa sebaik-baik harta seorang muslim ialah kambing yang digembala di puncak-puncak gunung dan tempat hujan, tempat takungan hujan. Dia lari membawa agamanya, ataupun dia membawa agamanya, dia jauh daripada masyarakat disebabkan membawa agama untuk memastikan agama diselamat daripada fitnah, daripada keburukan maksudnya. Jadi penyoal tanya, adakah hadis ini menjadi bukti bahawasanya orang beriman di akhir zaman lebih sukakan mati berbanding hidup, kerana mati lebih menjamin keselamatan agamanya? Wallahu alam. Cuma yang dari hadis yang kita boleh ambil pengajaran, iaitulah akhir zaman fitnah itu dahsyat. Keadaan fitnah di akhir zaman, fitnah yang amat dahsyat, menggugat agama seseorang. Oleh kerana itu, sebaik-baik harta yang diperolehi adalah mengembala kambing, yang ni jauh daripada orang ramai supaya selamat agama dia. Itu menggambarkan fitnah yang dahsyat. Tidaklah semestinya dia bercita-cita untuk mati. Sekalipun sebahagian ulama mengatakan, jika bercita-cita untuk mati kerana bimbangkan keselamatan agama, perkara itu dibenarkan. Manakala hadis yang menyebut tentang larangan seseorang bercita-cita untuk mati, larangan itu jika harapan mati itu disebabkan putus asa kerana urusan dunia, itu tak dibenarkan. Tetapi kalau bimbangkan keselamatan agama, sebahagian ulama mengatakan boleh, kerana ada hadis Bukhari yang mengatakan akhir zaman nanti seseorang dia bercita-cita, kalau dia lalu dekat kubur, dia bercita-cita alangkah baiknya kalau dia berada di tempat orang yang telah mati itu, kerana dahsyatnya fitnah di akhir zaman. Oleh kerana itu, kita hanya sebut perkara-perkara yang jelas dari hadis. Adapun perkara, kita jangan lebih daripada itu. Jangan kita kata sepatutnya orang yang beriman sukakan mati berbanding hidup. Kita tak boleh, melainkan ada bukti yang kuat lah untuk kita buat kesimpulan seperti itu. Cuma kita boleh kata, jika seseorang itu dia bimbangkan sangat agama dia, maka boleh, sebahagian pendapat ulama mengatakan boleh untuk dia bercita-cita mati. Wallahu a'lam.